Hai, Assalamualaikum. So, macam korang tahu hari ni apa Miza nak review. Korang nampak kereta ni, Honda CR-V 2.4 tahun 2015. Macam korang tahu, pakcik, makcik, kakak, abang, kereta ni sangatlah cantik untuk anda semua. So, jom kita review. Macam korang nampak, dia datang dengan LED, dia straight, dia tajam, dia padu. So, kalau korang cocok kereta tu tak ada masalah. Korang cocok, mesti kereta tu ke tepi punya. Dan tak lupa juga, ini mestilah kita nak kena review. So, dia datang dengan 18 inci, geng. So, kereta ni memang saiz memang 18 inci. So, highway ke, korang nak tekan mana, nak balik Penang, nak balik Kedah, nak balik Utara ke. So, selamba je. Dia memang dah sedap untuk daily car, okay? So, inilah dia Sport Rim 18. Macam korang nampak, dia punya interior sangat-sangatlah cantik. Dia mari dengan infotainment yang sangat, orang kata apa, yang sangat luas bila tengok location ke, nak bluetooth ke, nak apa ke. Dia mari dengan full system dekat steering ni. So korang nak kuat ke, nak adjust ni ke, so tak ada masalah. Okay, so CR-V ni dia sangat-sangat luas. Dan orang kata selesa lah bila bawa kereta ni. Rasa macam, dia elegan kan, tapi dia rasa macam bawa kereta macam kereta mahal. Macam tu lah. Okay, so belakang pula, pakcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, gadis-gadis. Bukan Miza nak tipu. Dia punya belakang ni korang boleh baring. So yang anak ramai, anak 3 tu, bolehlah baring kat sini. Tapi Miza rasa dia punya seat boleh baring rasanya. So kereta ni memang sangat luas lah. So tak fikir apa dah. Sangat-sangat luas. Korang nak tengok Miza duduk, tak macam datuk kau. Tak gempak kau duduk kan. So kereta ni sangat luas. Okay, bonet dia lagi lah, tak payah cakap. Dia punya luas tu, Miza rasa kalau anak yang ada 2 tu boleh sumbat lagi kat sini. Boleh tidur lagi, nak balik kampung tak ada masalah. CR-V ni guys, dia luas satu. Dia selesa luas sama lah tu kan. Dia sangat-sangat sedap bila kita daily car, balik kampung ke. So tak ada masalah lah. Dia boleh letak, saya rasa letak 5 luggage pun tak ada masalah. So kereta ni sangat-sangat luas. So korang mesti nak tahu satu benda kan. Tunggu jap. Takkan benda ni korang tak tahu lagi. So benda ni rahsia, tapi tak payah rahsia lah. Miza mari kita tahu sekarang. So kereta ni Honda CR-V 2.4 tahun 2015 dengan harga 48,500. Anggaran dia bulanan dalam, korang teka berapa? Tak adalah. Anggaran dia dalam 900 lebih sahaja, okey? So kereta ni sangat-sangat luas, sangat-sangat cantik. Beli tak ada masalah. So pakcik-pakcik, kakak-kakak, abang-abang yang ada anak ramai tu beli pun tak ada masalah. Sebab apa? Dia luas. Dia luas. Untuk bawa daily car pun tak ada masalah. Nak bawa pergi pasar lagilah tak ada masalah. So kereta ni dengan harga 48,500 2.4 CR-V dengan tahun 2015.